Kat masa komputer tu pun dah 11.20. Kita boleh terus sambung Sebab Windows 11 yang akan saya sharekan ni ada 30 slide. Memang saya ngam-ngamkan untuk waktu sampai pukul 12. So ada 5 minit ke 3 minit untuk pertanyaan lah. Boleh Mula Okey, apa saya akan bagi bonus information ni, inilah dia Windows 11 yang anda sedang guna sekarang. Komputer yang laptop ke, PC geran ke, PC komputer sewa, dibekalkan Windows 11, inilah dia Windows 11. Okey, apa yang saya nak sharekan ni adalah tentang dia punya cara untuk lajukan dia, tips guna Windows 11 dan ada tricks. Maksud saya tricks tu ada bonus lah dekat dalam ni juga pun ada bonus dia sekali dekat ujung nanti. Okey, untuk yang pertama saya bagi cara untuk lajukan PC masing-masing. Boleh gunakan juga dekat PC depan anda ataupun laptop yang dah on. Boleh buat sekarang. Tekan button dekat keyboard tu, tekan Windows, tekan huruf I serentak dan lepaskan jari anda. Akan masuk tertingkap kalau dalam bahasa Melayu lah. Kalau dekat Windows punya istilah adalah setting punya Windows. Tertingkap dia akan terbuka. Lepas tu ada bahagian type dekat atas tu ataupun sebelah kiri. Okay, boleh type dekat situ storage. S-T-O-R-A-G-E. Storage. Okay, nanti drop down dia tu dia akan keluar bawah. Masuk dalam istilah dia drop down. Dia ada storage setting macam dekat depan ni lah. Ada automatic, ada turn on storage setting, ada change house storage, sense free up space dengan manage. Okey, pilih storage setting. Macam dekat paparan ni lah. Okey. Bila masuk storage tu dia akan keluar ni dulu. Betul? Akan keluar ni dan paparan yang default yang asal dia ada bahagian storage management. Storage send ni dia memang off tau. Kita on kan dia. Default setting memang off. Ni bahasa Inggeris lah. Default setting was off, turn it to on. Apa fungsi storage send ni adalah apabila anda tidak menggunakan komputer anda, secara default 7 hari akan speed up balik komputer anda. Mana-mana temporary file, cache file, dia akan hapuskan automatik. Tetapi tidak di recycle bin. Sebab recycle bin bila kita delete dia akan masuk recycle bin. Betul? Kita takut kita nak balik kita punya data dekat recycle bin. Dia tak akan padamkan recycle bin. Itu fungsi storage send. So, PC-PC baru memang dia tak on. Dia akan off kan. Kita kena on sendiri. Ni bagusnya pada kita orang lah. Pada technical IT, benda ni tak adalah datang macam tadi Puan Rajwani tanya nak lajukan PC. Ni antara tips dia lah. Salah satu. Ya? Windows 11 saja. Sebab tu saya terangkan ni untuk Windows 11 saja. Windows 10 tak ada. Ya? Boleh. Saya akan bagi slide nanti. Okey, yang kedua, disable apps in startup setting. Kaedah yang sama, kalau dah tutup lah setting tadi tu. Tutup pun boleh lah, tutup balik. Buka balik Windows I, akan buka setting. Cari start. Maksud saya pergi kat start pun, search bar tu, typekan dekat tu start, S-T-A-R-T. Nanti keluar drop down lagi lah, macam tadi juga. Banyak tadi, startup ada, change apa semua tu. Pilih startup apps. Pilih startup apps. Okey, dia akan keluar menu macam ni. On default setting memang dia ada on macam ni.
Ada biru ni maksud dia on. Dia masih on. Maksudnya bila kita on kita punya PC, automatically semua yang kita nampak dekat sini memang automatic Microsoft OneDrive memang on. So PC anda lambat sikit nak guna apa semua, dekat sinilah setting dia. Startup apps. Apa yang anda kena buat, offkan dia. Tik dekat sini, tik warna biru ni jadikan dia macam dekat atas ni, warna hitam jadikan dia off. Semua sekali kalau boleh. So bila kita on PC, tak adalah semua software-software berkenaan naik, kita pun tunggu je kan. Dia akan lebih lajukan lagi proses, terus kita buka Google Chrome ke. Semua bilu tu tutup je, tak ada masalah. Walaupun dia tulis Microsoft punya pun tutup je. Tak ada efek. Tak ada, tidak. Melainkan contoh anda ada guna OneDrive, benda ni bagus juga untuk tutup. Bila anda guna OneDrive, buka je lah. Double klik OneDrive dekat PC tu. Bila kita on, dia akan on lah. Bila kita tak onkan dia, dia off. So dia akan mempercepatkan proses kita guna komputer tu sebenarnya. Tu fungsi startup apps ni. Okay, pada siapa yang baru masuk, boleh guna kaedah yang sama juga. Ni saya tunjukkan dulu cara untuk lajukan PC sedia ada. Dekat komputer sini dan juga dekat komputer rumah sini pun boleh. Tapi hanya untuk Windows 11 sahaja. Dan ke atas. 12 tu incoming lah insyaAllah. Tapi tak tahulah bila producer dia. Okey. Okay, yang ketiga, sama juga. Masuk setting balik. Boleh cuba dekat komputer yang dekat depan ni. Tekan Windows, tekan huruf I sekali dekat keyboard, lepas tu lepas. Sekejap je, jangan tekan lama-lama. Masuk setting. Dekat setting tu dah ada banyak-banyak ni. Home, System, Bluetooth, Network dan lain-lain. Pilih Windows Update. Pilih Windows Update. Dekat Windows Update ni, dia automatic sebenarnya. Ada yang tak nak Windows Update ni, dia off. Sebab Windows Update ni bila kadang-kadang bila kita on PC ataupun laptop, dia akan pusing. Installing lah, update lah. Betul? Tapi satu weakness dia, kelemahan dia bila kita off dia, apa-apa teknologi baru yang datang, contoh kita beli pendrive ataupun kita beli headphone yang boleh wireless lah, contoh. Kita tak boleh guna langsung dekat laptop atau PC tu. Sebab kita tak onkan Windows Update ni. Tu kelemahan dia kalau kita tak on. So apa yang saya nak minta tolong, dekat Windows Update ni klikkan turn on Windows Update for latest update yang ada ni, features ni. Yang atas sekali dekat sini. Get the latest update as soon as they are available. On kan dia. Ni untuk speed up, untuk lajukan juga. Memang dia akan ambil masa. Untuk install, download akan ambil masa. Tapi kalau boleh, biarkan dulu sampai dia habis. Jangan tekan power tu lama-lama sampai dia mati, on balik. Tu dia akan melibatkan kita punya sistem Windows tu akan rosak juga. Kalau boleh dia tengah update tu, biarkan dulu. Dia tak paling lama pun, paling lama pun 1 jam je. Paling lama pun 1 jam je. Paling cepat pun 30 minit. Itu paling cepat untuk Windows update ni. Apa yang saya tahulah dan praktikan sebelum ni. Okey, yang keempat pula, untuk kita speed upkan komputer kita, untuk lajukan komputer kita, kita offkan, disablekan game mode. Sama juga kaedah ada Windows I, masuk setting punya Windows. Dekat home system tadi, kita cari gaming. Ataupun dekat tempat search tu, search bar, kita type game. Nanti keluar game, kita pilih game tu.
Ni untuk Windows 11 saja. 10 untuk gaming tak ada. Ada yang ada yang tak ada. Saya tak berani nak jawab untuk Windows 10. Okay, select game mode. Nanti dapat paparan tu macam ni. Okay, dia ada bahagian gaming, ada game mode. Kalau tu nampak ni skrin pertama, dia akan keluar game bar, capture, game mode. Okay, klik dekat game mode, dia akan keluar paparan baru. Dia akan default dia setting tu, dia akan on. So, off kan dia. Ni kacau juga speed kita punya komputer sebenarnya. Bila dia on, dia akan tarik performance. Kita punya CPU tu dia akan tarik juga sebenarnya. So yang ni antara setting yang perlu anda lakukan. Okay, yang seterusnya, kaedah yang sama juga, open setting, Windows I tadi, kita pilih sistem. Okay, kita pilih sistem. Lepas tu dekat sistem tu ada bahagian notification. Pilih notification. Okey, ni paparan sebelum, nak jadikan dia after macam ni. Apa fungsi dia ni? Tak apa, buat dulu. Nak cuba buat boleh. Ini untuk kalau kita punya dekat ujung taskbar kita ada start, ada apa-apa ujung sekali tu, ada jam. Kalau apa-apa, kalau kita buka Google Chrome, keluar iklan. Kadang-kadang kalau kita, contoh kita ambil gambar, kita ambil gambar skrin kita, dia akan pop up kat situ. Kita tak nak benda tu, kadang-kadang dia bersusun sampai ke atas, kita nak hilangkan itu. Setiap kali benda tu keluar. Ni function dia. Tak nak benda tu keluar, kacau kita apa semua. Kalau kita on WhatsApp, kita on Telegram, keluar pop up. Pop. Kan? Pop up dia tu. Ini adalah shortcut untuk tutupkan benda tu semua. So lagi lajukan lagi komputer, lagi stabil komputer tu sebenarnya. Kalau nak balik benda tu, on baliklah. Pergi balik setting ni, on kan dia. Kalau kita lock screen, macam tadi yang saya tunjuk lock screen tu, kadang dekat situ pun akan keluar juga. Kalau walaupun kita lock screen, orang pun boleh tengok kita boleh lock screen punya PC. Oh, siapa mesej tu? Orang boleh nampak. Betul? Okey, ni kaedah yang seterusnya, tapi ni panjang sikit lah. Use command prompt and disable background apps. Yang ni boleh guna Windows 10 dan juga Windows 11. Dua-dua ni boleh guna. Sebab memang default Windows dia banyak apps yang running di belakang. Kita tak tahu benda tu. Dia ada kamera tu yang kalau orang hack, kemudian kita pun dia boleh on kan. Kalau kita tengok dalam movie semua tu, dia boleh on kan. Kita punya printer dia boleh hidupkan macam tu je. Dia boleh print apa semua. Teknologi begitu canggih, dia boleh hack. Okay. Use command prompt and disable background apps. Cara dia pergi dekat start tadi ataupun dekat taskbar kita tu ada ruang untuk type. Boleh tak? Ada kan? Okay, ada. Type start. Dia akan keluar macam ni. Type dekat situ CMD, Cina Melayu Denmark. CMD. Akan keluar macam ni. Lepas tu klik dekat run as administrator. Nanti dia akan keluar paparan hitam macam ni. Kalau dia ada keluar yes, no, pilih yes. Dia akan keluar hitam ni. Dekat sini kena copy lah tulisan ni. Sebenarnya panjang lah. Nanti saya habis kelas, saya akan bagikan dia punya ni, dia punya kod dia. Ni untuk yes, betul, yes. Ni kod untuk disablekan background apps tu.
Dia kamera, kalau macam tadi game tadi kan, game tu pun dia akan on. Benda-benda yang lain-lain tu banyak sebenarnya, dia ada 10 atau 11 tak silap saya, ada setting untuk yang memang dia on. Ni setting ni memang untuk off kan semua tu, untuk secure kita juga sebenarnya. Kita kena tukar coding daripada disable ni enable. Tu je. Lepas tu restart PC, tengoklah, rasakan dia punya kelajuan itu. Macam itulah. Okey, dah tadi tips untuk speed up. Ni tricks dan tips untuk Windows 11. Ni maksud dia snipping tool. Kalau dulu Windows 10 ke, Windows XP ke, dekat kita punya keyboard tu, kalau anda boleh tengok kat keyboard, dia ada tulis print screen. Dekat atas backspace tu, dia ada PRTSC. Bila kita klik tu, kalau kita dah lepas klik tekan tu, apa yang ada kita punya komputer semasa tu, dia akan snap, dia akan capture semua sekali. Kita buka software Paint ataupun Adobe Photoshop ke apa, kita pastekan dekat situ, itulah paparan komputer semasa kita. Tapi yang kaedah ni lebih jimat masa sebenarnya. Windows tekan Shift tekan S. Cuba buat. Windows Shift, macam susah sikit lah kalau jari ni pakai dua tangan. Windows Shift S. Serentak juga macam yang tadi lah. Nampak dia dah ada keluar kat mana kita nak ambil. Dah ada cursor tu akan berjalan macam huruf T tu. Mana part yang kita nak tu, boleh jadi macam ni. Sekejap saya try dulu Windows Shift S kat sini. Macam ni. Dia akan keluar ni. 1, 2, 3. Kita boleh pilih full screen pun boleh, window boleh, rectangle boleh. Tapi default, yang mula-mula kita tekan ni, nampak tak huruf T ni? Yang kita gerak-gerak ni, mouse kita lah ni. Kita ambil je belah sini, contoh. Lepas tu, contoh kita nak buka Word. Kita nak yang tadi tu, kita paste tekan dekat sini. Dia tak ambil entire full screen. Mana yang kita nak aja dia ambil. Tu tips je lah. Tu tips untuk screenshot maksudnya. Windows Shift S tekan sekali, seketak lepaskan. Okey. Lepas tu kita klik lah sini ke. Kalau nak tahu tu, yang tadilah yang kita disable tu. Tapi kalau boleh, pergi dekat Word. Kita pastekan dia Windows V. Ataupun klik kanan, paste. Samalah benda ni, benda yang sama. Kalau dulu kita tekan print screen, dia akan ambil semua sekali. Lepas tu kita pergi paint, kita kena potong mana kita nak. Sekarang tak payah. Kita guna ni je untuk print screen. Windows 10 boleh. Windows 10 boleh. Windows Shift S. Okey, ni untuk tips taskbar. Apa yang perlu boleh buat ataupun ikutlah user sendiri kalau nak gunakan lah. Okay. Dekat taskbar ni, lagi pula, tak betul. Dekat taskbar ni, klik kanan dekat sebelah Windows ni ke ataupun belah sini ke yang kosong. Right click, dia akan keluar macam ni, task manager, taskbar setting. Pilih taskbar setting. Pergi dekat personalize, dia pergi dah taskbar ni kan. Dekat situ dah ada search, ada task view, ada widget, ada chat. Betul? Dia on tak? Macam ni tak? Biru tak? Kalau dia tak biru tu, biarkan macam ni bawah ni. Kalau boleh tutup dia, off kan dia.
Lepas tu tengok dekat taskbar tu sekali. Dia akan berubah, dia tak akan ada dekat bawah tu. Boleh? Apa yang kita tak nak dekat situ, boleh? Macam mana? Yang print screen tadi? Dia tak keluar semua. Dia keluar sama macam kalau kita tekan 3 button tu. Keluar semua. Boleh. Tapi Windows S pun saya pun sama juga. So saya nak gambar ni. Ambil lah. Ambil itu tu lah. Dia semua kan? Ya, kalau on default memang macam tu lah. Yang Windows Kalau macam 11 ni, so dia tak payah kita nak potong-potong, nak apa semua, dia terus kita ambil yang tu je. Dia capture yang tu je. Okey, semua boleh untuk yang ni. So bila kita start tu, kita tak nak lah benda-benda yang lain tu ada dekat tengah kita punya tu. Itu fungsi ni. Tempat yang start tu tak nak lah ada search. Contoh kalau search ni nanti tempat yang boleh type tadi tu hilang. Tu maksud dia. Kalau nak search tu balik, on kan balik lah. Sini. Okay, dekat tempat yang sama juga, taskbar tadi, boleh pilih taskbar behaviors, boleh tengok dekat taskbar alignment. On default, dia memang center setting dia. Taskbar alignment. Ataupun buka, kalau dah tertutup tadi, buka balik, Windows, klik kanan, ambil taskbar setting, cari bahagian taskbar behaviors, and then tengok dekat alignment. Cuba je klik, pilih left tu, apa jadi? Daripada yang butang start ada search tadi tu dekat tengah, dia akan berubah ke kiri. Dia jadi macam Windows 10 lama, Windows 11, Windows 10, Windows XP, dia akan jadi macam lama punya. Dia akan ke kiri. Kalau nak ke tengah balik, pilih center balik. Yes. Boleh? Boleh Okey. Dekat sama juga bahagian task behaviors tadi. Ni untuk auto hide ni. Automatically hide the taskbar. Maksud dia, kalau kita antikkan dia, taskbar tu hilang. Yang search tu hilang. Kalau kita antikkan dia. Nak munculkan dia, kita kena mouse kita tu kena pergi ke bawah balik, dia akan muncul balik. Dia akan naik. Tu fungsi automatically hide the taskbar. Tu fungsi dia. Kalau kita antikkan dia, dia akan hilang. Bila kita nak balik kita punya mouse tu, kita kena hover balik dekat bawah, dia akan muncul semula. Kebanyakannya gamers, orang-orang macam buat video stream, buat plan, dia akan offkan mode ni. Dia nak full screen betul-betul game dia tu, ataupun dia punya software dia tu nak full screen, tak nak ganggu bawah tu, tak nak benda tu. Dia akan offkan ni. Mengganggu. Tapi cara dia macam tu lah. Mouse tu kita kena bawa balik, dia akan muncul lah. Tu je. Ni untuk yang enable taskbar auto hide. Okey, ni adalah boleh tutup semua sekali yang dah on tadi. Ni cara nak cantikkan Windows 11 komputer anda. Ni cara-cara nak cantikkan komputer anda. Okey, pergi dekat macam tadi Windows I setting dan pergi ke personalization. Betul tidak spelling saya ni? Tak tahulah. Personalization. Gitu. Kalau on default, tak silap saya, transparency dekat sini. Transparency effect ni dia on. Kau tak silap saya. Ke dia off? Cuba tengok dekat komputer masing-masing. Dia on. On tu maksudnya bila taskbar kita tu dia transparency. Kalau kita letak wallpaper lain, dia macam ada belakang tu macam hologram apa? Macam mana tak? Namanya tu istilah.
Dia macam kosong. Dia akan timbulkan belakang punya gambar tu. Ni dia punya tips dia dekat situ. Kalau kita tukar gambar, dia akan putihkan, dia akan jernihkan daripada taskbar tu, tapi taklah terlalu jernih lah. Tetap nampak taskbar tu. Okay, yang ni pula taskbar corner overflow. Ni yalah jap. Sikit. Blank kat ni kenapa? You need to activate Windows. Windows ni dia tak activate, tak boleh nak guna. Komputer lain lah. Hiasan je lah. Mungkin komputer ni ada isu sikit kot. Okay, boleh Okay, ni taskbar corner overflow. Ni rasanya untuk kalau kita boleh tengok dekat jam masa kita bawah hujung tu. Pasal tak, sekarang semua dah tak ada dekat situ. Kita orang dah off kan. Ada jam, ada logo tarikh, ada apa semua tu. Dia ada logo-logo ni. Logo macam Windows Explorer, screenshot ke apa, dia akan keluar kat situ. Tapi kita orang settingkan dekat lab, memang tak ada benda tu. Itu dekat tempat yang sama juga, right click dekat taskbar setting, cari dekat taskbar corner overflow. Dekat situ ada drop down tu. Off kan dia. Kalau kita orang dekat sini IT, kita orang praktikan memang semua tu kita off kan. Tak nak kacau kelas. Boleh? Taskbar behaviors, tu. Sekejap. Tak ada? Jumpa tak? Tak jumpa? Tu. Taskbar item tu kan ada. Mana tak ada behaviors? Tu, ni kan behaviors. Taskbar. Tu. Ada sistem tray icon tu. Ada sistem tray icon. Dekat situ. Sorry, saya tak masukkan dalam tu. Dia tak activate Windows ni. Sama isu macam PC Rafizan. Tak boleh. Sorry Okay, jap. Seterusnya. Okay, lock your screen when away from desktop. Macam tadilah yang saya tunjukkan tadi. Tips untuk bila kita tak ada dekat meja kita, kita nak pergi toilet sekejap ke, kita nak pergi pantry minum kejap ke. Tips ni memang berguna sangat-sangat. Kalau kita guna laptop dekat luar. Contoh kita pergi library kan, kita bawa laptop kita. Kita toilet kejap. Laptop tak apalah. Masing-masing kawan ada semua. Cuma kita kena tekan Windows, tekan L, kita lock terus, lock screen. Ini contoh. Dia tinggal masuk password je untuk masuk dekat komputer tu. Okay, ni macam tadilah untuk cantikkan PC anda lah. Personalize your desktop. Ni untuk cantikkan komputer sebenarnya. Tak apalah, saya bagi tips sikit lah. Okay, bila kita klik kanan dekat desktop ataupun tekan Windows I, kita pilih personalization, dia akan keluar paparan macam ni. Dekat sini tuan-tuan puan-puan boleh lihat. Boleh tukar background, boleh tukar theme, boleh tukar colors, boleh tukar dynamic lightning. Nak cuba boleh dynamic lightning ni, tapi saya tak sarankan. Sebab dia warna dia akan jadi macam warna kuning sangat. Istilah dia tu lah. Okay, dekat personalization background ni lah. Dia personalize your background. Dia ada Windows Spotlight, Slideshow, Solid Color, Picture. Masing-masing boleh cuba. Kalau untuk picture ni, kita kalau ada gambar-gambar, contoh yang kita dah download tu, kita pilih picture lah. Kita pilih mana lokasi tempat download gambar kita dah ambil tu.
Nak lagi senang dan mudah ringkas, kita download gambar kita tu, buka dia, right click, set as desktop terus. Tu paling cepat lah. Ni kaedah lama. Kiranya kena pilih ni, pilih location tu lagi. Tapi lagi mudah kita bila dah download gambar tu, kita right click, kita set as background. Terus kita punya paparan dekat desktop tu jadi gambar yang kita nak. Gambar kucing ke, gambar laut ke. Itu dibenarkan lah. Gambar keluarga ke boleh. Jangan gambar-gambar mengarut dekat PC tu. Nanti orang lalu-lalang. Gambar apa ni? Okey, seterusnya. Okay, macam tadi ada colors. Bahagian colors tu untuk transparankan kita punya taskbar, ataupun boleh cuba pilih color yang lain. Perhatikan taskbar kita ataupun dekat kita punya menu kita tu dah akan bertukar warna. Saya tak boleh nak tunjukkan dekat sini. Cubalah, masing-masing boleh cuba dekat sini. Okey, ni untuk lock screen. Bagi balik dekat personalization tadi, pilih lock screen. Dekat sini ada Windows Spotlight. Dia ada screen saver juga. Lock screen status, bila kita lock screen, apa kita nak keluarkan bila kita lock screen tu? Weather and more ke, nak letak jam je ke, boleh klik dekat situ. Boleh tengok option yang sedia ada tu. Okey, boleh pilih dekat situ juga. Di belah bawah sikit tu ada related setting. Dia ada screen saver. Ni screen saver ni menu dekat Windows 10 ada. Windows 7 ada. XP ada. Ni yang lama punya. Maksud screen saver ni, contoh kalau kita nak settingkan, memang default memang dia tak ada. Contoh kalau kita on, bila kita on kan dia 5 minit ke dia ada setting, wait 5 minit ke 1 minit, dia akan lock screen. Tapi bila lock screen tu dia akan keluarlah bubble. Kalau kita pilih bubble, dia akan keluarlah bubble-bubble tu. Macam komputer lama, betul? Yes, betul. Keluar bubble. Kalau yang tulisan Windows apa, keluar keluar je lah gitu. Itu macam istilah komputer lama kan. Ni ada, masih lagi ada dekat Windows 11. Ni yang saya nak bagi bonus lah ni, yang screen saver ni. Boleh try dekat PC masing-masing, masuk website ni. fliqlo.com. Tekan Windows D. fliqlo.com. Dapat tak ni? fliqlo.com. Ni. Balik. Dah habis ni. Masuk. fliqlo.com. Klik dia dekat gambar tengah tu. Bila dah klik, ni screen saver dia ni. Ni untuk mobile app. Kalau belah kanan tu. Kalau keluar iklan, close je. Ni untuk Android ke iOS saya tak sini pun boleh ni. Ni untuk iOS. Untuk iPhone lah. Okey, scroll balik, pergi screen saver. Ini untuk komputer, pilih screen saver. Scroll atas sampai bawah. Ambil yang ni, Fliqlo free, download. Download dulu. Tak apa, download. Download tak apa. Nanti dia dah siap download, dia akan jadi macam zip file. Kita kena extract dia, kita kena pecahkan dia. Pisahkan dia. Klik kanan, extract all. Lepas tu extract dia. Nanti dia automatic dia buka folder ni. Lepas tu double klik yang dah install dah keluar tadi, double klik dekat Fliqlo tu. Lepas tu tengok apa yang jadi.
nampak masa screensaver. Bila kita tak dalam 1 minit, 5 minit kita setkan dia tadi tu, keluarlah. Ubah, tu dia akan berubah. 56, tunggu 1 minit nanti dia bukan berubah. So maksudnya kita punya PC tu cantik lah. Kalau kita tak ada pergi mana-mana, kita lock screen ke, nak tengok handphone ke, dia jadi macam ni. So masa kita tengok handphone tu, dah nampak lah masa tu kan nampak bernilai. Tu yang maksud saya untuk ni. So kalau nak lagi senang, klik kanan dekat Flicklo tu, klik install. Dia akan terus pilih ni. Anda boleh tukar, nak tunggu 5 minit ke, kalau tak guna komputer tu, lepas tu apply, okey. Nanti dia akan macam tu lah, bila kita tak guna, dia akan automatic. Walaupun kita dah Windows L pun, dia akan running juga. Dia akan 5 minit ke, dia akan running benda ni. Preview. Dia akan berubah dengan masa dia. Itu saja. Rasanya tak ada apa lagi. Buka balik yang bantu. Itu saja daripada saya untuk tajuk PC sewa dan PC grant dan juga makluman tambahan iaitu saya perkenalkan Windows 11, tata cara guna dia, speed up komputer anda, tricks dan tips untuk anda. Ada apa-apa pertanyaan, persoalan, boleh tanya sekarang. Untuk website atau yang URL untuk disable background tu, nanti jumpa saya kat depan. Saya akan bagi teks dia tu. Itu saja. Ada apa-apa soalan ke? Sebab masa pun dah nak pukul 12 ni. Nanti slide tu saya akan sharekan. Tak tengah hari ni petang lah saya akan sharekan slide. Zip file maksudnya? Flicklo tu dia default dekat download folder. Penuh lah nanti. Ada boleh simpan dekat mana-mana lah. Boleh? Kita copy satu folder yang kita dah extract tadi tu, kita pindah tempat lain. Sama ada dekat D drive kita ke, pen drive ke, pun boleh. Tak payah kita download banyak kali. Kita guna je benda yang tadi dah download pun boleh. Jadi bila kita dah masuk dekat laptop kita, klik kanan, install, dia akan install kat komputer kita. Cuma kena tekan OK. Selagi kita walaupun dah install, tak tekan OK, dia tak akan install. Ya. Dah habis kan? Dah habis belum? Belum. Tak ada soalan lagi tak rasanya? Untuk PC sewa grant, Windows 11 ke pun boleh. Kalau tak ada, saya menyusun 10 jari, meminta mohon maaf jika ada terkasar bahasa, ada gurau yang terlebih-lebih ke, minta maaf dari sudut hati saya. Sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.